pada tanggal 20 hari bulan Ogos 2022, Menteri Air dan Alam Sekitar ketika itu, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, telah membuat lawatan dan melihat sendiri projek di Kampung Kuala Papar. Apa projek itu? Iaitu projek mendalamkan muara Sungai Papar. Dan dalam lawatan tersebut, Menteri telah mengumumkan peruntukan sebanyak 34 juta untuk projek mendalamkan muara Sungai Papar. Hari ini Atlantikas mahu bertanya kepada MP Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali selaku wakil rakyat di kawasan Papar. Apakah YB tahu peruntukan 34 juta untuk mendalamkan muara Sungai Papar ini? Dan kalau YB tahu, bagaimana status keadaan sekarang? Apakah projek ini berjalan setelah bertukar kerajaan, ataupun peruntukan 34 juta ini tiada sudah? Saya mendengar kabar peruntukan 34 juta ini sudah dialihkan ke tempat lain. Apakah benar dialihkan ke Tanjung Manis, Miri, Sarawak, ataupun masih kekal di tempatnya, iaitu di muara Sungai Papar? Nah, ini yang kita mahu bagi tahu rakyat Sabah dan juga YB sendiri. Kita mahu tahu apa status keadaan projek untuk mendalamkan muara Sungai Papar. Demi rakyat, demi pembangunan dan demi kebaikan, supaya rakyat Sabah terutama di Kampung Kuala Papar ini mendapat kebaikan dan keseluruhannya Sabah, maka kita ingin bertanya kepada YB Armizan, tolong jawab dan tolong bagi tahu respon perkara ini. Sama ada masih kekal ataupun telah peruntukan ini telah diberikan ke tempat yang lain. Baik. Terima kasih. Selamat Hari Raya YB Armizan. Saya masih menantikan jawapan anda. Hari ini adalah hari terakhir untuk jawab dua isu lantikan pengarah. Satu kepada iaitu company Sabah Mineral Management Sdn Bhd, dan yang kedua Common Tower Technologies. Ini yang rakyat Sabah ingin bagi tahu.